Korang nak tak rumah korang macam banglo resort, pagi-pagi bangunnya terus nampak tasik, siap ada playground sekali? Jom tengok. Rumah banglo resort ni tak lain tak bukan, dekat Perdana Heights, Shah Alam. Dia ada 4 bilik 5 tandas berkeluasan 5,400 square feet. Dan yang paling best, belakang dia facing tasik guys. Sumpah rasa santai gila lah. Layout banglo ni pula jenis memanjang. 2 kereta boleh muat dengan selesa dekat area car porch ni. And another additional 2 car parks boleh letak kalau jadikan gate ni sepanjang-panjang alam. Tanah yang ada kat banglo ni pula ialah on the side sahaja, sepanjang 20 kaki kat sebelah ni. And dekat backyard ni lah korang boleh dapat playground, tempat santai. Semua ni owner dah sediakan. Sumpah macam resort. Korang bayangkanlah pagi-pagi bangun minum teh tarik, santai. Masuk-masuk banglo ni je akan ada 2 living area sebab kita nak manfaatkan dia punya facing ke arah tasik. So semua parts of the house akan dapat facing and view yang sama. On one side kita ada exclusively living area untuk ruang TV dan facing tanah tepi. And on another side kita boleh buat games room ataupun tempat melayan tetamu. Dua-dua ruang living area ni pun memang sangat luas. View pun sama, facing tasik, confirm puas hati. Dekat ruang living area kiri ni lah kita akan dapat ruang dapur yang ada bilik dengan store dia sendiri, facing kapak depan, tandas untuk tamu dan bilik guest room. Bilik guest room dia pun akan dapat equally the same dengan ruang-ruang yang lain, facing tasik juga guys. Dekat first floor ni akan ada living area, half floor punya konsep supaya boleh nampak bawah. Dan sebelah kiri ni terus dapat 3 bilik dan 3 individual toilet. First room dengan facing tasik, second room pun facing sama guys. Master bed memang lagi puas lah.